Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina warzuqna tilawata kitabik ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamu minna. Ya halim khalliqna bi khuluqinil hilm wa haqqiqna bi haqa'iqil 'ilm. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah masih cari signal detecting. Oh, okey, betul lah. Okey, boleh nampak? Boleh nampak kan? Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang beberapa perkara lah. Contoh, saya ambil surah Al-Fatihah, permulaan surah Al-Fatihah. Kita akan pergi kepada cara bacaan yang betul, iaitu dari segi sebutan dan juga dari segi sifat huruf tu. Kemudian kita akan pergi juga hukum-hukum tajwid, dan juga kita akan kenal dulu surah Al-Fatihah ni macam mana. Apa dikatakan Al-Fatihah, nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah. Dan maksudnya kita tak dapur surah Al-Fatihah. Hak kita dengan Al-Quran, yang pertama sekali kita kena tilawah, iaitu membaca. Kita baca, itulah orang kata tanggungjawab pertama kita dengan Al-Quran. So kita baca yang macam mana? Baca dengan sebutan yang betul, kemudian baca dengan sifat huruf yang betul, tajwid yang betul. Kemudian baru kita cuba untuk memahami Al-Quran iaitu tadabbur. Jadi bila kita dah faham dengan Al-Quran, baru datang feeling tuan-tuan. Kita baca Al-Quran, kita tak faham. Bila kita baca, kita cuba memahami, kita faham, baru kita tahu ni cerita pasal apa. Al-Fatihah ni cerita pasal apa. Bayangkan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, wahai Tuhan sekalian. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha murah lagi maha penyayang. Ini kita faham benda tu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah itulah yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita faham apa yang kita baca, barulah datang kekhusyukan, ataupun istilahnya halawatul iman tu. Halawah kita, macam kemanisan kita membaca Al-Quran. Yalah, kalau kita baca surat khabar tapi dah bahasa Cina, kita tak faham apa gunanya. Betul tak? Bila kita baca kita baca bahasa Melayu, baru kita faham kan? Jadi macam baca novel juga lah. Kita baca tu, kita masukkan diri kita dalam novel, dalam watak tu. Macam tu juga Al-Quran. Bila kita baca, kita faham, baru tahu cerita pasal apa, tentang Nabi, kisah Nabi ni, tentang hukum, ini tentang macam-macam dalam Al-Quran cerita. Kalau kita dah tengok satu tu, kita kena tengok satu-satu surah tu. Macam surah Al-Fatihah ni, Allah nak mengajar kita cara kita berdoa. Mula kita berdoa dengan Allah SWT, macam mana? First kita nak berdoa.
Puji, betul. Yes. Kita puji nama dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Puji. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Wahai Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, puji juga. Ya, Malik Yaumiddin, Engkau lah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pujian. Itu adalah satu pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya pada Engkau kami minta pertolongan. Masuk pada ihdinas siratal mustaqim. Masuk pada ihdinas siratal mustaqim, ia adalah satu doa. Sebab ayat itu berbentuk kita minta kepada Allah SWT. Kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bukan jalan orang yang sesat, yang kau tidak redha, yang murka. Kan? Macam tu. Maknanya kita kat situ saja Allah dah ajar kita macam mana cara kita nak berdoa daripada surah Al-Fatihah sahaja. Tapi kita akan go through lagi surah Al-Fatihah, ya? Dan juga kita akan belajar juga Tarannum Murattal. Boleh ya? Semua ajar-ajar kita Tarannum ni semua. Boleh? Terus tunduk pusing kiri kanan. Alright. Okey, senang saja surah Al-Fatihah. Nanti saya ajak cara dia. Okey, kita akan baca surah Al-Fatihah qiraat. Ni dengan salah sebut dekat Hashim tu lah. Asim. Dia betul, sebab tu kalau kita nak eja nama ni elok dalam bahasa Arab. Namun kita tahu sebutan dia tu. Nanti orang kata itu ustaz ajak qiraat Hashim. Tak ada. Asim. Ain alif sad mim. Okey. Dan riwayat Hafs, kita Hafs, bukan Hafs. Hafs, Tariq Asy-Syatibi. Bahasa Melayu kita tepat bunyi dia. Ya. Jadi dia ada riwayat lain. Okey, Asim ni imam. Kita ada berapa imam? 10 imam. Ni secara ringkas kita ada berapa imam? 10 imam. Jadi Asim ni antara 10 ni. Dan riwayat Hafs. Riwayat Hafs ni dia anak murid kepada Asim. Sebab setiap imam 10 imam ni dia ada berapa anak murid? Ada 2. Maknanya 10 jadi berapa anak murid? 10 2 kali 10 berapa? 20. Jadi Hafs ni bawah Asim lah. Pair dengan Hafs ni adalah Syu'bah. Okey. Dan Tariq Asy-Syatibi. Kita ada 2 Tariq, Tariq Syatibi, Tariq Jazari. Okey. Jazari itu dia akan berbeza sikit dari segi pembacaan, dari segi ada hukum tertentu, hukum mat, apa semua. Tapi kita tak yang pening kepala. Kita baca yang ni je. Qiraat Hafs. Memang ini adalah bacaan yang popular. Bacaan yang diikuti ramai, diikuti banyak negara lah. Bacaan Hafs an Asim. Antara lagi qiraat yang famous adalah qiraat Warsh. Tapi tuan-tuan, kalau kita orang Malaysia baca Warsh, saya rasa lagi ramai tak baca Quran. Sungguh. Sebab apa? Dia memang baca panjang. Warsh ni dia baca dah panjang. Setiap mat itu ada, mat itu memang wajib 6 harakat. Kita ada mat ada 4 harakat, ada 6 harakat, betul tak? Ini mat dia sampai 6 semua 6. Lepas tu ada beberapa tempat yang tak panjang pun tapi panjang. Contoh, Ad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Panjang kan? Kalau tidak kita baca Hafs, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nampak? Jadi bacaan Warsh ni famous di apa? Di negara Morocco. Ada lagi beberapa negara-negara lain. Saya pernah jumpa lah masa saya pergi ke Kuwait ni pertandingan. Jadi saya jumpa dengan peserta Morocco ni, dia kata ayat ni dia dapat ayat tu, dia kata nak tanding ni ayat ni panjang dia kata.
Saya kita baca lah hafz. Dia kata, tuan ana muskilah, dia tak erti. Dia tak erti baca hafz. Hafz senang kan? Sebab Quran ni orang pun kita tengok pun dah lain. Jadi kita bersyukurlah kita riwayat hafz. Itu yang pertama sekali nak kena clear lah. Sebab riwayat hafz ni antara riwayat yang paling simple dan mudah. Dan ada beberapa khilaf tertentu ya. Contoh macam surah apa? Surah Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kan? Tes hilang lah. Okay. Tes bantu okey main. Manna ada apa? Ishman. Okey, contoh ayat surah Hud. Wa qala rkabu fiha bismillahi majri. Ri. Macam sebut X-ray. Tu khilaf-khilaf dia lah. Dalam hafaz tak banyak lah. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Surah Hujurat. Ingat? Bi'sal ismu, orang baca lah. Bi'sal ismu. Benda tu dah basic yang kita dah tahu. Tapi itulah khilaf-khilaf dalam riwayat hafz ni. Tak banyak lah. Itu sebab kita baca riwayat hafz. Dan Imam Syafi'i pun membaca juga dengan riwayat hafz. Alright. Okey. Jadi Al-Fatihah ni dia dikenali sebagai Ummul Kitab, Ummul Furqan. Jadi nama dia tu maksudnya dah bererti pembukaan. Apa-apa kita nak start tadi, kita nak start majlis pun dengan Al-Fatihah. Ni kita nak kenal dulu. Bila mana kita nak baca Al-Fatihah? Dan Fatihah ni juga boleh baca ketika kita sebelum kita berdoa, sebelum berzikir, ataupun kita nak buka satu hajat. Kita nak solat hajat ataupun kita nak berdoa pada Allah, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Dan memang siapa tak hafal surah Al-Fatihah, sila angkat tangan. Okey. Alhamdulillah semua hafal lah surah Al-Fatihah. Okey. Dengan contoh saya nak tepuk adik ni contoh. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, ayat sebelum dia apa? Dia pening. Dia pening. Senang kan? Sembul macam kuat sikit. Lambat sikit lah. Kalau dia kata ayat selepas dia tu dia senang lah. Yang kena boleh kena start dia nak surah mustaqim tapi tak ayat sebelum tu. Okey. Jadi kita nak test. Dia ingat tu tak? Okey. Lepas ni kita akan test acik-acik kita ni. Okay. Alright. Jadi tidak ada solat. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maknanya kalau tak baca surah Al-Fatihah tu dia tak solat lah tu. Ada solat tak baca surah Al-Fatihah? Ada tak? Ada solat. Betul? Sure. Okey. Saya bagi apa? Bagi apa tadi sekarang? Saya bagi masa last sekali nanti jawab soalan tu. Ada solat tak yang tak baca surah Al-Fatihah? Jangan chat GPT ya. Alright. Okey. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Inilah maksud dia. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Inilah dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedah. Dan kita nak kenal. Kita nak kenal dulu apa faedah surah Al-Fatihah ni dan apa kemuliaan dia. Baru kita akan baca sama-sama. Kita akan buat lagu sama-sama. Boleh? Alright. Ni. Ada satu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla. Dia kata apa? Aku akan ajar kepada kamu surah yang paling hebat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Baginda memegang tanganku
ketika mana kami mahu keluar, dia nak keluar, aku berkata, tidakkah kamu berkata kamu akan mengajar surah yang paling hebat dalam Al-Quran? Terus dia kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Riwayat Al-Bukhari. Okay? Jadi dalam Al-Fatihah ni nampak semua ada. Ada pasal tentang tauhid, syariah, undangan kisah para nabi. Dia ada prinsip lah. Dia dah, orang kata, menyeluruh. Nampak? Mesti kita akan baca time kita nak solat. Itu wajib. Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah sehari kalau solat? 7. Ya, betul. Okay, Syekh Daud Al-Fatani dia kata apa? Muniyatul musalli ketika menguraikan rukun keempat membaca Al-Fatihah, dia mengatakan apabila membaca Al-Fatihah wajiblah dipelihara segala huruf dan tasdid, tertib dan muwallad berturutan antara bacaan setiap ayat-ayat. Tak boleh pula kita baca macam tadi kan. Ia kena Allah ya kena ayat sebelum dah. Tak boleh. Dia kena ikut flow. Dan tasdid. Kan dia kata segala huruf tu maksudnya huruf tu ha. Kena baca dengan ha, jangan baca alhamdu. Okey. Betul lagi apa lagi? Ihdinas syirah, dia baca ihdinas syirah, shin. Tak boleh lah. Ihdinas si. Kena baca dengan sad. Okey, tasdid. Iyyaka. Okey, iya nak bunyi macam mana? Iyyaka Iyyaka ataupun iyyaka. Mana satu? Okey, yang pertama iyyaka. Okey, yang kedua iyyaka. Yang ketiga iyyaka. Kau sama kan? Nampak macam sama tapi macam beza. Yang kedua lah. Yang pertama tasdid itu dibedil. Iyyaka, itu salah. Dia berat. Tasdid ni asal daripada perkataan saqala yusaqqilu tasqilan, berat. Jadi berat yang macam mana? Sebab tu Quran ni penuh talaqi. Iyyaka, dan lembut. Bacaan dia kena lembut lah. Iyyaka, ada dia iya, tak boleh macam tu. Ataupun terlepas terus. Iyyaka, macam tak ada apa-apa. Iyyaka, tak ada apa-apa. Kan? Tu. Kita bayangkan alif, ya, ada sabdu. Tu di halat tasydid. Okey? Okey, faham kat situ? Simple saja. Okey. Nampak? Dia kata, ulama kata ada terdapat, maksudnya 14 bilangan tasydid dalam surah Al-Fatihah. 3 tasydid dekat basmalah. Bismil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 3. Dan 11 tasydid di dalam ayatnya. Mana kira lah. Kita kena tengok, buka balik Al-Fatihah tu, tadi kita tengok ada 11. Okey? Dan tasydid ini perlu dibaca dengan betul lah dan tepat. Gitu. Jika sebutan tasydid ni tak betul, jadi dia macam tidak membaca satu huruf. Kerana setiap huruf yang bertasydid mewakili 2 huruf. Sebab tu tadi saya kata, yang pertama iyyaka, yang kedua iyyaka, yang ketiga iyyaka. Kalau dibaca yang ketiga ni, dia akan membaca satu huruf saja. Sebab tasydid ni double. I. Okey, dah jumpa lah alif dengan ya. I. Lepas tu ya hidup pula. Ya ke? Ada berapa ya? Ada 2. Double. Kita kena faham guys. Okey. Jadi untuk kita nak merealisasikan bacaan surah Al-Fatihah dengan baik dan sempurna, tu. Ni lah buku yang susul lah. Tapi apalah, ni buku Okey. Ni cerita tentang yang tadi yang kita nak faham apa. Yang saya sebut tadi,
Imam Asim, dan kita baca dengan apa? Riwayat Hafs, dan kita baca dengan Tariq Syatibi, dan Ibnu Jazari. Tariq Jazari lah. Cuma kita lebih pada Imam Asim. Ini lebih pada tokoh lah, sejarah-sejarah. Kita nak kenal lah Imam Asim ni siapa. Mungkin nanti boleh carilah dalam internet ada, ataupun dalam buku. Kita boleh kenal nama-nama dia. Kita nak terus kepada ni. Ni Imam Syatibi, Imam Jazari. Okey, dah habis. Ni kita akan pergi pada surah Al-Fatihah terus. Okey, surah Al-Fatihah ni kita tengok dulu. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan dapat apa? Saya jawab, dapat apa? Tengok ni. Betul. Itu bukan sikit. Dapat pahala Betul. Tengok Al-Quran dapat pahala. Apatah lagi kita membacanya pun dapat pahala. Apatah lagi kita memahaminya dapat pahala. Apatah lagi kita mengajar balik khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kita mengajar balik pada orang ramai. Dapat pahala tak? Senang nak dapat pahala. Sebab Allah memang turunkan Al-Quran ini sebagai sumber pahala kita. Rugilah kalau kita tak ambil pot, kita tak cakna, kita tak ambil sumber pahala ni. Rugilah. Kan? Senang sangat. Tengok dapat pahala tak? Lepas tu kita baca pula, kita faham pula, kita ajar lagi orang lain. Okay? Alright. Baik. Ayat ni dia ada buat warna-warna sikit, kita apa. Okay, ini tadi terjemahan surah Al-Fatihah, kita dah faham kan? Siapa yang dah hafal semua terjemahan surah Al-Fatihah? Dah, ada yang dah hafal? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Sila turun tangan. Okey, semua dah turun. Alright. Okey, ini ada cerita tentang sanad, sanad Imam Qiraat. Macam mana Al-Fatihah ni? Ada cerita dia nampak. Tu daripada Nabi Muhammad SAW, turun tu pada Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Talib, turun sampai ke bawah tu. Syatibi. Syatibi. Sebab tu kalau ada orang pergi Arab macam Mesir, dia pergi ambil sanad, tu dia akan cari tok imam atau tok buku yang paling dekat dengan sanad-sanad ni lah. Bawah ni dia akan ada sijil tu. Tapi bagi saya benda tu bagus, boleh pergi kalau siapa yang ada kemampuan, ada masa. Cuma yang paling penting sekarang kita kena tahu dulu cara baca. Sebab kalau kita tak tahu cara baca tak betul, memang kita pergi pun kita susah nak dapat sanad tu. Itu yang paling penting. Sebab saya pun sendiri belum ada sanad lagi. Saya on the way nak ambil. Okay. Tapi Ustaz, ada orang kata, Ustaz tak ada sanad tapi Ustaz juara dunia tilawah. Itu macam mana Ustaz? Kira Ustaz lagi tinggi pasal bukan. Itu pertandingan. Maksudnya mungkin kadang-kadang setiap Allah bagi satu kelebihan kepada seorang untuk membaca Al-Quran dengan baik. Macam hadis lah. Hadis ni orang yang banyak menghafal hadis juga. Dengan zaman sekarang orang India. Bukan orang Arab. Yang maksudnya mahir betul, yang hafal. Macam kelebihan Allah bagi itu tak sama. Di kisah dia macam tu pula. Cuma untuk melengkapkan lagi orang kata disiplin ilmu tu, saya boleh pergi juga tu untuk mengambil sanad. Kalau orang tanya pasal sanad ni, Ustaz wajib ke ambil sanad ni kan? Wajib ke ambil sanad? Okay, test. Test okey. Ya, silakan. Ada kemampuan boleh ambil, tapi kita kena betul dulu bacaan kita. Ada orang ambil sanad online. Bagi saya kalau bersemuka lagi baguslah. Di KL kan. Ada banyak di KL pun ada. Okey, ini cerita qiraat surah Al-Fatihah. Ni kita dalami satu-satu dah surah Al-Fatihah. Sebelum ni kita tak nak baca betul tak? Kita tahu nak baca. Okey, ni kita pergi satu-satu. Okey, qiraat surah Al-Fatihah. Okey. Nampak? Syu'bah dan Hafs dia membaca pada ayat yang ketiga, iaitu kalimah Ar-Rahim Maliki. Dia baca macam mana?
mengizharkan bacaan mim yang pertama dengan baris kasrah. Maksudnya Ar-Rahim Maliki. So apa dia nak mention yang ni? Sebab ada riwayat lain yang baca lain. Okey, membaca dengan alif selepas mim yang kedua. Nampak? Maknanya bacaan macam kita je lah. Betul tak? Memang itulah bacaan kita tu, hafz tu. Kan? Ar-Rahim Maliki. Okey, kita try. Sekali saya sebut, lepas tu tuan-tuan baca ramai. Ar-Rahim Maliki. Cuba. Ar-Rahim Maliki. Okey. Syu'bah dan Hafs dia membaca macam mana pada kalimah as-sirata dengan sin dan dengan sad, dengan sad. As-sirata. Cuba. As-sirata. Sirata. Okey, pada kalimah alaihim. Alaihim iaitu pada ayat yang ke-6 dan yang ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-7. Alaihim dibaca dengan sukun mim jamak. Maksudnya memang baca alaihim je lah. Alaihim. Cuba. Alaihim. Ya, ini dibacaan Hafs. Dan juga ini ada perbezaan sedikit-sedikit. Iaitu dia katanya qiraat lain lah. Kita baca riwayat apa tadi? Hafs. Bukan haf separuh. Hafs. Dia sebut dia ada sad belakang. Hafs. Okey, ini kita pergi riwayat lain, nampak? Riwayat Warsh Qalun. Okey. Riwayat Warsh Qalun dia baca dengan Ar-Rahim Maliki ni dibaca dengan menghazafkan alif pada mim yang kedua. Ar-Rahim Maliki. Boleh? Saya ulang. Ar-Rahim Maliki. Ma tu pendek, betul tak? Ma tu hazaf alif. Ar-Rahim Maliki. Cuba. Okey. As-sirata qalun Rash baca sama. Cuma pada ayat yang ke-7 qalun ni dia ada baca dengan silah mim jamak kadar 2 rakaat. Silah mim jamak mim macam mana? Dia baca alaihimu. Cuba sebut alaihimu. Cuba. Alaihimu. Qalun. Okey. Jadi kita akan baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Beza tak bacaan kita? Okey, beza. Tapi ini sekadar untuk kita tahu pula. Okey, yang tadi tu Qalun Rash. Ini Imam Ibn Katsir pula. Jadi Imam Ibn Katsir ni ada 2 anak murid, Bazi dengan Kumbul. Sama juga dia akan membaca Ar-Rahim Maliki. Cuba. Ar-Rahim Maliki. Okey, cuba pada kalimah as-sirata baca ihdinas sirata. Ihdinas sirata dia membaca sad dibaca dengan sin. As-sirata. Cuba. As-sirata. Jadi Ustaz boleh lah kami baca dengan sin? Boleh, tapi kena baca keseluruhan surah tu. Kalau boleh kena bacalah dengan riwayat Kumbul. Berbeza pula Bazi dia tidak baca dengan sin. Walaupun mereka ni anak murid, member lah kan? Member sekelas, member kelas sebelah. Tak ada lah member memang dia belajar dengan Ibn Katsir ni. Kan kita famous dengan tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir tu antara orang yang membuat kitab tafsir. Okey. Jadi Kumbul baca dengan sin, Bazi baca dengan sad macam biasa. Dan mereka ini juga membaca dengan alaihimu. Okey. Cuba kita baca ayat yang ke-7 daripada awal sampai habis. Saya baca dulu, tuan-tuan dengar, tuan-tuan baca pula. Boleh?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu, dua, mula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Okey. Ramai-ramai memang okey. Okey? Asumsi kan. Okey. Kita pergi pada Imam Abu Amru, iaitu As-Susi pula. Imam Abu Amru dia ada dua anak murid, iaitu As-Susi dengan Ad-Duri. Ini bukan duri yang terkena pada jari. Nama dia memang Duri, Ad-Duri. Okey. Jadi sebenarnya nama-nama ni tuan-tuan, akak-akak yang comel. Jadi Ad-Duri, As-Susi ini kadang-kadang nama panggilan. Macam saya lah. Orang bagi nama Aiman Ridwan, kan? Betul, nama panggilan saya Man Qari. Orang bagi Man Qari. Macam itulah. Dia punya nama panggilan. Sebenarnya nama dia orang macam Imam Syafi'i, yang kena panggil Syafi'i kan? Panggilan dia. Tapi nama dia Idris. Betul tak? Lain kan? Tapi sebab ada ayah tok dia tu nama Syafi'i tu. Jadi orang panggil dia Asy-Syafi'i. Okey. As-Susi, apa beza pula? Jadi Maliki tadi dia baca dengan pendek juga, cuma dia ada idgham kabir. Ni saya nak cerita ni, nak bagi faham sikit lah kan. Ni satu ilmu yang mungkin baru untuk tuan-tuan ataupun yang dah tahu, alhamdulillah. Idgham kabir ni dia mengidghamkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua bersama dengung dua harakat. Ar-Rahim Malik. Nampak? Dan dia menghazafkan alif, maksudnya dia pendek. Ar-Rahim Malik. Boleh tak? Boleh sebut? Satu, dua, mula. Ar-Rahim Malik. Mana dia kena dengung? Okay, dia kena dengung pada mim tu. Dia macam idgham mithlain. Okey, dan dia boleh baca tiga wajah. Dia boleh baca 2, dia boleh baca 4, dan dia boleh baca dengan 6. Memang kena baca tiga-tiga tu lah. Ar-Rahim Malik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahim Malik. Dan yang ketiga, berapa? 2, 4, 6 harakat. Okey, kita cuba dulu yang kedua. Rasanya kita cuba dulu dua harakat. Ar-Rahim Malik. 1, 2, mula. Okey, yang kedua pula kita baca 4 harakat. Ar-Rahim Malik. Cuba. Okey, yang terakhir kita baca berapa harakat? 6. Ar-Rahim Malik. Cuba 1, 2, mula. Tu dia. Ini nama dia idgham kabir. Okey. Agaknya boleh ingat dah lepas ni. Yang lain tu sama. Okey, Ibnu Zakwan pun sama. Ibnu Amir ada dua anak murid dia, nama dia Hisham dengan Ibnu Zakwan. Hamzah. Hamzah ni ada kelainan sikit. Okey. Hamzah ni pada ayat yang ke-6, nampak row yang kedua, ayat yang ke-6, dia baca dengan zai. Dia baca dengan zai,
dan dia baca diismamkan, dimuncungkan. Dia baca macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Ihdinas dia baca dengan zai. Cuba kita baca dengan zai dulu. Ihdinas cuba. Okey, Ihdinas kita muncung. Kita tu kita kena muncung. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Ihdinas nampak? Dia sebut zai, ihdinas, tapi kita muncung. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba 1 2 mula. Sama juga dengan ayat yang ketujuh, kita baca dengan zirata. Cuba. Kena muncung. Kalau tak muncung tu kita kena kasih muncung. Jangan sampai kalau boleh tarik mula tu. Zirata. Cuba. Kena muncung kan. Jadi kat situ yang khalaf dan khalat dia baca dengan ayat yang ketujuh, dia akan baca dengan zirata. Cuma khalat dia akan baca sirata yang pertama, zirata yang kedua. Kalau khalaf dia akan baca dua-dua. Ihdinas zirata, dan juga ayat ketujuh dia baca zirata. Cuma pada alaihum kan kita baca alaihim kan. Dia akan baca alaihum. Kita try baca alaihum ni je. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Siratal ladzina lepas ni bulan Ramadan pergi tarawih ke ataupun pergi mana-mana imam, tiba imam ni baca alaihum mufaraqah gitu. Kan? Mufaraqah pun tuan-tuan kena tahu teknik juga. Mufaraqah, kalau kita mufaraqah dengan imam, tuan imam baca teruk sangat Al-Fatihah kan. Ada orang tanya imam baca alham satu lah. Lepas tu baca bunyi dah macam dia sampai kita ni mufaraqah ni sampai kan Al-Fatihah tu baca dia membawa takut membawa kepada maksud yang buruk. Jadi imam tu kalau baca sampai maksud yang buruk, kita memang kena mufaraqah. Dan bila kita mufaraqah, kita tak boleh pula bila ikut imam tu kan, kita mufaraqah. Ni saja ilmu sikit-sikit ilmu fiqh lah. Okey. Jadi contohlah kita mufaraqah, tengok imam baca teruk benar bunyinya. Okey. Jadi dia baca tu kita pun mufaraqah. Kita masih lagi ikut imam, tidak dikira. Solat kita batal, jadi kita sembahyang sendirilah. Imam rukuk, kita kalau kita tak boleh baca, kita baca lah. Imam sujud, kita masih rukuk, tak apa. Itu pun kita masih iktidal. Jadi jangan pergi ikut imam tak. Lagi dia kata walau aku mufaraqah, tapi lagi imam rukuk dia rukuk, imam iktidal dia iktidal, imam sujud dia sujud. Betul? Itu cara untuk mufaraqah. Tapi katanya kalau tiba dengar baca ayat macam ni, tiba kata, "Oi, ini imam baca apa? Alaihum sirata lah apa?" Itu mufaraqah. Ini kita kena tahu sikit. Saya bukan nak mengajar qiraat sangat pun. Dalam kursi ni ada lagi memang fakulti. Mungkin tuan-tuan boleh pergi ambil degree untuk fakulti qiraat. Belajar qiraat kan. Jadi sebab itu betul-betul nak faham qiraat lah. Tapi sekadar kita tahu secara rawak macam ni, okey lah. Secara umum lah orang kata, secara umum. Untuk sembahyang bila kita lepas ni tiba pergi sembahyang, baru ni saya ada haflah dekat Masjid Proton City. Ada siapa di jemaah Masjid Proton? Ada? Jemaah Masjid Proton? Ada itu? Pergi majlis yang Ustaz Haflah tu. Dia pergi. Sebab tu dia boleh jawab soalan tadi. Iya kena penuh yang kena start sebelum. Okey. Jadi okey, jadi
bila kami pergi program-program itu akan ada lah. Yalah, ustaz sila jadi imam. Kadang imam-imam ni dia pun suka kalau baca qiraat macam ni. Bila dia baca qiraat, semua kita tahu, oh ini bacaan qiraat. Maksudnya kita tidak ada masalah. Diterima dan sah solat. Okey? Itu yang paling penting sekali. Okey, kita tengok. Menurut Al-Qurtubi, surah Al-Fatihah mempunyai berapa belas nama? 12 nama. Kita berapa nama? Saya Aiman Ridwan. Ya, dua nama. Aiman Ridwan tu kalau bila IC satu nama. Tapi kadang orang panggil Aiman, kadang orang panggil Ridwan. Kan? Kadang Manqori lah, kari ayam lah, macam-macam lah. Macam-macam bunyi lah kadang kan. Tapi dia nak katanya Al-Fatihah ni dia ada 12 nama banyak. Allah Subhanahu Wa Taala ada berapa nama? Kalau yang kita tahu 99. Yang selain kita tak tahu lagi banyak. Okey. Jadi nama yang terkenal ada 3 ni je. Fatihah, Ummul Kitab dan As-Sab'un Masani. Tapi As-Sab'un Masani jangan orang sebut. Kalau kita starting mesti orang sebut apa? Ummul Kitab, Al-Fatihah. Dua nama ada sebut. Nampak? Okey. Dalam satu hadis kursi, aku membahagikan solat antara diriku dan hamba-Ku 2 bahagian. Inilah nama Al-Fatihah juga, As-Salat. Ini nama Al-Fatihah juga. Nampak? As-Salat. Itu nama surah Al-Fatihah. Nama lain. Okey, Alhamdu. Maknanya ini pun nama surah Al-Fatihah juga. Sebab apa? Disebut dalam surah Al-Fatihah ni ada disebut perkataan Alhamdu. Dan yang ketiga Fatihatul Kitab. Sebab apa disebut nama surah Al-Fatihah ni Fatihatul Kitab? Sebab dia selalu menjadi pembukaan bacaan. Apa-apa pun kita akan baca dengan suratul Fatihah. Dan juga kita ada tulisan Al-Quran serta kita menjadi pembacaan pembuka dalam solat. Ini yang selalu kita dengar lah. Menurut pendapat jumhur ulama, nama lain bagi Al-Fatihah Ummul Kitab Al-Fatihah yang selalu kita dengar. Betul tak? Itu nama lain. Ataupun kita boleh panggil juga sebagai Ummul Quran. Ummul ni apa maksud Ummul? Ibu. Inilah ibu Al-Quran. Okey. Jadi orang kata kalau kita tengok anak dengan bapa, anak dengan bapa. Kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kita ni lebih banyak masa dengan ibu ke dengan ayah? Sila jawab soalan saya. Dengan ibu ke dengan ayah? Dengan ibu. Betul tak? Sebab apa? Ibulah yang selalu menternak nasi. Ibulah yang selalu banyak spend time dengan anak-anak sebab banyak duduk di rumah. Betul tak? Ayah ni pergi kerja mencari rezeki. Jadi anak-anak ni akan banyak lebih rapat dengan ibu. Sebab tu Allah namakan suratul Fatihah ini dengan Ummul. Dengan Ummul, iaitu ibu Al-Quran. Sebab pun Allah nak bagi Al-Quran yang dekat dengan kita. Sebab kita dekat dengan ibu. Nampak? Itu Allah dah daripada awal lagi Allah turunkan ayat-ayat tu. Allah turunkan surah Al-Fatihah ni, nama tu dah. Sebab tu nama dia tak ada dia Abul Kitab ke. Tak ada bapak segala kitab tak ada. Umur kitab. Kalau dalam chess, kan, dalam chess kata dalam chess king ke queen yang lebih berkuasa? Queen, betul tak? King boleh jalan satu langkah king boleh jalan satu langkah je, kan? Okey, king satu. Kalau dia nak kena kejar, nak mati pun dia bisa satu langkah kan? Tapi kalau queen, dia boleh lari sana, lari sini, muncullah queen control yang tak ada. Okey? Tak ada. Tapi nak ceritanya, orang putih buat game tu dia ambil daripada Al-Quran. Kita okey? So kita kena faham dulu. Menurut pendapat jumhur dengan dalil sabda Rasulullah SAW, surah Al-Fatihah dalam Ummul Quran iaitu Ummul Kitab
Dan juga sama Masani, nama dia Quran. Dan Al-Masani pun boleh dinamakan nama selain bagi surah Al-Fatihah, sebab surah ini diulangi bacaannya dalam setiap rakaat. Sebab tu disebut Al-Masani. Dan juga surah ini merangkumi seluruh ilmu dan tujuan utama Al-Quran. Al-Quran dan Azim pun nama dia. Dan juga nama lain bagi surah Al-Fatihah Asy-Syifa. Sebab apa? Pernah belajar tak Al-Ruqyah? Nama bawah dia Asy-Syifa Al-Ruqyah. Sebab apa? Memang ada Nabi Muhammad SAW nampak tadi kata apa? Dia melakukan ruqyah kepada seorang ketua suku kaum. Dan bagaimana kamu tahu ia adalah ruqyah? Jadi kita kalau macam nak ubat ke apa semua, nak ruqyah pun, kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Mau kita berkesanlah ruqyah tu, baru uji panas sikit. Dan juga apa-apa kita sakit ke apa, sebelum kalau kita minum, contoh saya ambil ni kan, saya ambil air ni, saya tuang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tak aktif apa pun, kita baca dan kemudian kita minum. Seronok tengok saya minum Sembang dengan hak minum pun. Dan kita minum ni, kita niat supaya dengan air ini adalah makhluk daripada Allah. Allah menyembuhkan badan kita daripada penyakit-penyakit yang ada di badan kita. Tuan-tuan amal ni saja, insya-Allah kita sihat. Yang lagi tengok orang lama-lama kan, ialah macam saya jumpa yang umur, ada seorang lah, opah ni kan, daripada Kuala Limpang, nampak dia sampai datang ke Taiping rumah saya terkejut lah. Kenapa dia datang Taiping? Dia jumpa saya tu, dia shaking dengan Aiman dia macam tu. Saya relax kan, dia dah shaking lah kan. Lepas tu dia, rupanya dia memang teruja lah jumpa saya kan. Tak apa. Dan umur dia 88. Dia kata sihat lagi, cuma kaki lah tak nampak sihat lagi. Jadi dia antara amalan-amalan dia, setiap kali dia baca saya apa amalan dia. Setiap kali dia makan, setiap kali dia minum, dia akan baca surah Al-Fatihah. Dia akan niatkan sebagai syifa, penyembuh dalam badan dia. Dan baru ni dia macam kena macam hampir kepada nak ke stroke lah. Jadi dia macam gila sikit, dia short sikit. Dia macam cakap tak betul, dia macam tak boleh. Tapi doktor kata kalau kena sikit lagi, dia boleh gone. Mungkin sebabkan berkat dia buat benda ni. Alhamdulillah dia masih hidup lagi sampai sekarang. Nampak? Jadi kita boleh cubalah mengamalkan. Dan al-asas, memang segala asas dalam kitab Al-Quran Fatihah lah. Bismillah tu pun dah cukup tuan-tuan. Kekuatan bismillah tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata Al-Fatihah panjang sangat, Ustaz, macam dapat tahlil Bismillah cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim pun kita tak baca. Mari kita kena asas di dalam Al-Fatihah ni, apa dia? Bismillah. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah, Bismillah itu dikira sebagai satu ayat. Sebenarnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hadis ke apa? Itu adalah ayat Al-Quran. Dalam surah An-Naml pun ada disebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ayat Quran ada dua bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim dan surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, faham tak? Okey, al-wafiyah. Sebab apa al-wafiyah? Wafi ni maksudnya apa? Cukup sebab surah Al-Quran ini dia mencakupi seluruh isi Al-Quran dah. Nampak? Dia kata pelbagai keterangan tentang ketuhanan dan tentang manusia.
Tentang ketuhanan itulah Allah ini menguasai hari pembalasan, Allah ini maha penyayang, Allah ini maha pengasih. Dan tentang manusia, iaitu Allah akan bantu orang manusia yang dikurniakan nikmat, dan Allah akan murka pada orang yang ialah orang-orang yang sesat. Macam tu. Itu dia sudah, orang kata apa, dia punya, kalau dalam bahasa Inggeris dia summary lah tuan, ringkasan dia. Okey. Dan Al-Kafiyah, ni yang terakhir, menjadi pengganti surah-surah lain sementara yang lain tidak mencukupi sebagai pengganti dia. Al-Kafiyah, dia jadi ganti surah lain lah. Maksudnya dia memang lengkap lah surah Al-Fatihah ini. Okey. Ini kalau kita nak cerita tentang tafsir ni, dia agak panjang lah. Kalau tentang daripada penjelasan surah Al-Fatihah ni, tuan-tuan boleh baca lah. Okey. Allah SWT kita memulakan setiap perbuatan dan perkataan Bismillah, kita kena baca Bismillah daripada awal. Sebab apa? Bacaan ini diperintahkan bagi manusia permohonan pertolongan dengan namanya yang agung. Allah mengajar kita bagaimana cara kita nak puji dia. Nampak? Tadi Sibu cakap awal-awal tadi, kan? Nak puji dia atas segala anugerah nikmat-nikmatnya. Jadi dan dialah yang sebenar-benar yang patut dipuji. Segala puji hanya untuk Allah, bukan selain daripadanya, dan kerana dialah Tuhan pemilik kerajaan dan penguasa alam semesta. Tapi kita dah faham sebenarnya, tuan, kita dah faham maksud ayat tu pun dah cukup sebenarnya. Cuma kalau kita nak tafsir ni, sebab tafsir ni dia ada banyak, tuan. Ada yang tafsir ke arah fiqh. Sebab tu kalau orang yang belajar tafsir, dia akan buka banyak kitab tafsir. Sebab ini tafsir ni ke arah tauhid, yang ni tafsir ni ke arah fiqh sikit, ke arah hukum. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar, macam ada seorang acik ni saya kenal, hobi dia dahsyat tu. Dia kata panggil dia nenek, tapi dia umur dalam dekat 60 kot. Dia ni satu ajaib yang berlaku adalah, panggil dia Kak Zai kot, Kak Zai. Dia belajar Taranum lah. Dengan saya pernah belajar Taranum dengan kawan saya. Jadi Kak Zai ni, dia punya minat ni gila daripada orang. Mungkin sebab dia orang kaya sikit kot. Dia main racer, kereta racer, dan dia main kuda. Dan satu hari, nak katanya Allah Ta'ala bagi ujian kat dia, dia jatuh pada kuda, dia lumpuh. Kalau perempuan, tuan-tuan fikirlah, possibility untuk lumpuh daripada untuk sembuh daripada lumpuh, ada persen dia? Sangat rendah. Jadi dia kata memang dia tekadlah, dia niat, kalau dia sembuh daripada lumpuh ini, dia nak susun jadual daripada Isnin sampai Ahad tu, kelas Quran, kelas mengaji, kelas tafsir, kelas. Nak jadi cerita, Allah bagi dia sembuh. Dan dia boleh berdiri sampai sekarang. Dan sampai sekarang dia tak sangka kesembuhan itu berjaya lah. Maksudnya Allah bagi. Tu, maknanya tiada yang mustahil bagi Allah. Senang je. Okey. Jadi Alhamdulillah lah, dia masuk kelas Al-Quran, apa semua, dia cerita. Itulah kisah dia. Okay. Alright. Okay, yang ni kita pergi ni cerita tentang hidayah lah. Hidayah akal, hidayah agama. Okay. Okay, saya rasa mungkin kita pergi kepada keutamaan surah Fatihah. Kita nak pergi pada bacaan ni sebenarnya, kan? Hikmah surah Al-Fatihah. Okay. Panjang kalau tuan-tuan tengok salah satu cerita tu kan. Tengok cerita tu. Apabila mereka sampai kat Madinah kan, mereka pun menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang berlaku. Rasulullah pun tanya, sahabat, dia tanya ruqyah tu, bagaimana engkau tahu itu adalah ruqyah? Rasulullah kata, kamu telah benar. Sebab apa diguna surah Al-Fatihah itu menjadi ruqyah. Jadi Rasulullah memperakui apa yang telah mereka lakukan, dan berkata, bahagikanlah jualah itu semua kamu dan beri aku satu bahagian. Ini cerita ni kalau tuan-tuan boleh baca kan. Okey, hukum bacaan Al-Fatihah ini kita nak kata hukum. Okey, hukum, ada dua pendapat di antara ulama tentang hukum membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Yang pertama,
mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak Maliki ni siapa? Mazhab Maliki ni, Imam Malik ni, anak murid dia Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i ni, kita kenapa banyak negara mengikut Imam Asy-Syafi'i? Sebab Imam Asy-Syafi'i ni diberi kelebihan yang hebat. Sebab apa? Dia boleh menghafaz. Bayangkan Imam Malik tengah mengajar macam ni lah. Ada kuliah dekat Mekah. Jadi Imam Asy-Syafi'i masa tu umur 14 tahun. Jadi Imam Asy-Syafi'i ni pergi kepada Imam Malik, kan? Masa tu Imam Malik tak kenal lagi lah siapa budak ni, tapi dia macam dia tak ada pen. Macam budak ni pegang pen, dia tak ada. Jadi dia macam bermain dengan kulit dekat benda tu dah dikopak sikit, dia macam main. Sebenarnya dia bukan main, dia tulis guna air liur dia. Nampak Imam Asy-Syafi'i ni dia boleh menghafal. Maknanya kaedah menghafal, tuan-tuan, kalau kita ada buku, kan, kalau boleh kita menghafal tu, antara kaedah menghafal kat sini yang Imam Syafi'i nak ajak, kita boleh tulis sambil menghafal. Sebab tu dulu saya hafal Quran Syafawi, dan juga saya hafal Al-Quran tu ada tahriri. Sambil tulis tu kita hafal. Nampak? Jadi Imam Malik ni habis je dia punya kuliah, Imam Asy-Syafi'i ni pergi berjumpa dengan dia. Jadi Imam Malik ni kata, kamu ni macam bermain-main dalam kelas aku. Kamu ni siapa? Macam tu. Imam Syafi'i mengenalkan diri, saya Asy-Syafi'i lah. Nah, dia mengenalkan diri. Lepas tu dia kata, nakkah aku ulangkan apa yang kamu ceritakan daripada awal kuliah sehingga habis kuliah? Nakkah aku ceritakan? Sebut sesuatu. Jadi masa tu Imam Malik ajar 25 hadis. 25 hadis. Dan Imam Asy-Syafi'i dia boleh cerita satu persatu daripada awal sampai habis hadis tu, 25 hadis. Dan Imam Malik terkejut. Imam Malik macam sampai Imam Malik bawa pergi rumah. Dan Imam Malik ni seorang yang miskin, tuan. Dia miskin dan dia ajak Imam Asy-Syafi'i ini, iaitu cara-cara beradab. Yalah, bayangkan tuan-tuan, masa tu Imam Malik dah umur 57 tahun, Imam Asy-Syafi'i baru umur 14 tahun. Ni cerita yang kita dah tahu kan. Jadi dia ajak Imam Malik ni, Imam Malik ajar Asy-Syafi'i dia ajak cara-cara beradab juga, dari segi melayan tetamu dan sebagainya. Dan pada tahap tu Imam Asy-Syafi'i pun nak pergilah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah di Kufah. Jadi dia nak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah ni, dia nak belajar lagi. Sebab masa tu dia dengar cerita ya, Imam Abu Hanifah ni ada 2 orang anak murid dia. Dia memang famous lah, memang alim lah dekat kota Kufah itu. Jadi Imam Syafi'i ni dia diberi kelebihan, otak dia sangat kuat dan dia boleh menghafal dalam masa yang sekejap. Jadi kita boleh ambil beberapa kaedah-kaedah, beberapa kaedah dia untuk kita menghafaz apa-apa ilmu lah, ayat Al-Quran ke Ustaz. Kita macam mana kami nak hafaz? Ada orang tanya saya, macam mana cara nak menghafaz? Banyak sangat tuan-tuan. Kita boleh mulakan dengan ayat-ayat yang pendek. Orang tanya saya, macam mana Ustaz kita nak minat dengan bacaan Al-Quran? Kita mulakan dengan ayat-ayat yang pendek dulu. Surah-surah lazim dulu kita dah biasa, baru kita akan boleh pergi ayat-ayat yang panjang. Okey, kita pergi pada pendapat pertama, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Wajib baca surah Fatihah itu dalam solat bagi imam dan makmum serta orang yang solat secara sendirian. Wajib wajib baca betul. Maknanya imam, makmum kena baca surah Fatihah. Okey? Tiada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kita kena baca Al-Fatihah. Dan kata Al-Qurtubi, yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan Malik, bahawa Al-Fatihah mesti dibaca dalam setiap rakaat oleh setiap orang secara umum. Menurut mazhab Syafi'i, Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap
rakaat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian, sama ada sirriyah atau jahiriyah. Jahiriyah pula. Jahriyah. Sirriyah tu senyap lah. Ada semayang apa? Semayang zuhur dan semayang asar. Jahriyah kuat lah, solat fardu ataupun sunat. Okey, kita tengok pula mazhab Hanafi. Tidak wajib bagi imam dan makmum serta orang yang solat sendirian membaca Al-Fatihah, tetapi boleh membaca ayat apapun dari Al-Quran seminimum yang mungkin. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Satu ayat yang terdiri daripada 6 huruf. Contohnya 21 surah Al-Muddathir. Ada berapa huruf? Sa, mim, nazar, thumma nazar. 6 huruf. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, yang fardu dalam bacaan adalah 3 ayat pendek atau 1 ayat yang panjang. Baik. Dalam Al-Quran dia kata apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Mana kita ni bila baca Al-Quran ni, baca apa yang mudah kalau dalam solat ni. Atau imam ke apa-apa, yang adik-adik nak jadi imam nanti, baca ayat yang faqra'u ma tayassara minal Quran, yang mana mudah. Nak kata mudahnya sampai tu 6 huruf. Thumma nadhar. Tahu tu. Okey? Okey, kita pergi pada Al-Fatihah dalam solat. Daripada hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala dia memberi jawapan kepada pembaca surah Al-Fatihah. Bermakna tuan-tuan. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata, kalau kita ni nak bercakap-cakap dengan Allah, kita ni nak berconversation dengan Allah, kita kena mendirikan solat. Tapi kalau kita rasa macam kita ni nak Allah yang maksudnya kalau kita Allah nak cakap dengan kita, kalau rasa macam Allah nak cakap dengan kita kena baca Al-Quran. Okey, jadi kita tengok kat sini. Nampak? Berjawapan surah Al-Fatihah seperti berikut. Tuan-tuan, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya Allah jawab. Allah Hamidani abdi. Nampak Allah jawab, hamba-Ku memuji. Kalau kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Ithna alayya abdi. Pada ayat hadis ni, hamba-Ku menyanjungku. Nampak? Bila kita baca Al-Fatihah ni, Allah tak baca. Kan? Macam kalau kita tengok kita buat kerja kan, bos bagi kita buat kerja, sila buat kerja, dia belum tentu dia akan tengok all the time 24 jam. Tak, dia akan yalah, dia buat kerja lain kan. Tapi kalau Allah, setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, Allah akan sambut macam tu. Nampak? Bila kita baca Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkanku. Lepas tu kita pergi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab pula, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah bahagianku dan bahagian hamba-Ku untuk hamba-Ku apa yang diminta. Dan kita pergi pada ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah bahagian hamba-Ku untuknya apa yang diminta. Sebab itu kita surah Fatihah ini sebagai satu doa juga. Okey, bismillah. Ini kisah Bismillahirrahmanirrahim, iaitu terdapat perbezaan di antara empat mazhab itu. Okey, mazhab kita Asy-Syafi'i, kita wajib baca bismillah. Menurut Imam Nawawi, bismillah itu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah. Okey, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dia kata apa mengenai perkataan An-Nawawi, bismillah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Hujah dakwaan ini dapat dilihat pada riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengira Al-Fatihah itu 7 ayat.
dan mengira Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu daripada ayat dari Al-Fatihah. Ia telah diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab At-Tarikh, diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu membaca Alhamdulillah, iaitu Al-Fatihah, kan tadi dia kata Alhamdu tu surah Al-Fatihah, kan, nama lain bagi surah Al-Fatihah, maka bacalah oleh kamu Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya ia adalah Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Okey, itu tadi mazhab Syafi'i kan. Ini mazhab Maliki. Okey, mazhab Maliki. Okey, membaca basmalah di dalam solat pada permulaan Fatihah adalah makruh hukumnya. Ini mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki berkata makruh membaca basmalah di dalam solat fardu, sama ada solat sir, solat senyap, zuhur, asar, ataupun solat yang jahriyah, subuh, maghrib, isyak. Kecuali jika orang yang bersolat itu dia mahu keluar dari khilaf, maksudnya berniat mahu keluar dari khilaf ulama. Ketika itu hendaklah dia baca basmalah pada awal Al-Fatihah dan disunatkan secara sir. Maknanya dia boleh baca dia boleh baca bismillah tu pada awal Fatihah, dan bila baca sir sunat. Dan juga jika dibaca secara jahar makruh hukumnya. Manakala dalam solat sunat, maka dibolehkan orang yang bersolat itu membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Sebab tu dekat Mekah pun dia akan baca bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tidak membaca Al-Fatihah itu secara kuat. Tak membaca bismillah itu secara kuat. Okey, mazhab Hanafi tidak wajib. Ini cerita dia. Basmalah bukanlah satu ayat daripada Al-Fatihah dan bukan juga satu ayat dari surah lain kecuali surah An-Naml. Saya cerita tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kerana terdapat dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku bersolat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman. Aku tidak mendengar salah seorang daripada mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi, tapi orang yang bersolat bersendirian bolehlah membaca bismillahirrahmanirrahim bersama Al-Fatihah pada setiap rakaat secara sir. Okey. Jadi kalau kita solat sendirian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak masalah. Okey. Sebagaimana mengucapkan amin secara sir juga. Amin. Bila kita amin macam mana? Amin. Kita kan derah kan, jahriyah. Oleh itu bismillah dan ucapan amin hendaklah diucapkan secara sir. Ini mazhab Hanafi. Dan kita pergi last sekali, iaitu mazhab Hanbali sunat. Kalau tadi mazhab Syafi'i apa? Wajib. Ini sunat. Membaca basmalah pada Fatihah di dalam solat adalah sunat. Berikut ini nampak yang kita mazhab Hanbali, Ar-Rauf Al-Murbi. Dia kata apa? Kemudian sunat membaca basmalah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim tu dapat pahala. Dan adalah satu ayat dari ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai pencerai antara surah-surah lain dari surah Bara'ah, surah Taubah. Sebab surah Taubah kita tak baca Al-Fatihah. Kan? Kita pergi je. Kan? Okay, pada surah Bara'ah tu, surah Taubah tu dimakruhkan baca bismillah. Hendaklah membaca iftitah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan baca bismillah secara sir perlahan. Terus baca surah. Jika di luar solat boleh kita pilih sama ada kita nak baca bismillah secara kuat ataupun sir. Dan basmalah itu bukanlah sebahagian daripada Fatihah. Ini pendapat mazhab Hanbali. Jadi basmalah itu sunat diucapkan pada semua pekerjaan yang penting. Mana kita nak buat bismillah, kita nak buka buku, kita nak buat kerja, bismillah gitu. Okey, alhamdulillah dah habis dah. Okey, kita dah kenal banyak surah Al-Fatihah ni. Okey, jadi kita akan pergi baru intro pun yang tadi Jam Ustaz intro pula dah.
Okey, tahsin surah Al-Fatihah. Okey, inilah baru kita nak pergi kepada tahsin. Tapi saya rasa mungkin ada yang nak rehat dulu ke? Rehatkan, meregangkan, kena buat senaman. Okey. Pergi saya bagi rehat sikit lah kot sampai pukul 11 lebih kurang. Kita boleh rehat sekejap, minum air. Pukul 11 tu kita akan sambung balik. Kita akan sambung dengan bacaan sekali. Okey, lepas ni syok-lah sebab acik-acik semua akan bertaranum. Okey, yang belakang sekali, tamu-tamu yang belakang sekali. Okey. Mic ada ni, mic sana ada. Dia Al-Quran ni memang kita kena test bacaan. Itu baru kita tahu. Okey, saya nak pergi tandas ke, ada yang nak pergi minum-minum ke, Nescafe tarik campur Milo ais ke. Silakan. Lahnun jali, lahnun khafi. Okey. Ini kita akan kenal lepas ni. Cantik.